Siapa sangka daripada seorang computerist tiba-tiba boleh berubah menjadi seorang pemburu nyawa hanya disebabkan dendam. So hari ni aku nak cakap pasal cerita The Amateur. Cerita ni mengisahkan pasal Charlie Heller. Dia ni bekerja dengan CIA, cuma dia ni bukan bekerja sebagai field agent. Kerja dia ni cuma duduk kat dalam office, decode data, settlekan benda technical. Office yang dia duduk pun bukan biasa-biasa, duduk kat bawah tanah kan. Awal-awal tu hidup dia ni memang bahagia, ada kerja stabil, bini yang cantik. Tapi ada satu insiden yang berlaku buatkan dia ni terus berubah. Dalam insiden tu bini dia dijadikan tebusan and malangnya bini dia tak dapat nak diselamatkan. So Charlie ni sebagai seorang yang power gila bab IT, dia gunakan segala kepakaran yang dia ada untuk dia cari siapa identiti di sebalik insiden tu. Lepas dia tahu siapa identiti tu, dia pun report lah dekat superior dia. Cuma malangnya bos dia ni buat tak tahu je. Sampailah dia buat permintaan, dia cakap dekat bos dia, aku nak kau hantar aku pergi training and train aku untuk jadi field agent hanya untuk aku balas dendam. Untuk cerita ni action dia bukanlah jenis yang tembak sana sini, no, sebab cerita ni dia punya action jenis yang grounded, jenis yang action thriller style. Lagi satu, untuk karakter Charlie ni dia bukan jenis hero yang typical, jenis yang daripada awal tu penakut tiba-tiba jadi berani. Tak, sebab dia ni memang daripada awal sampai habis pun penakut. Cumanya dia ni gunakan cara dia sendiri, cara taktikal dia sendiri untuk dia settlekan musuh dia tanpa perlu dia kotorkan tangan dia. Pada aku memang style. Cuma untuk pace movie ni a bit slow, tapi dia punya storyline dengan plot dia memang best untuk layan. So kalau korang suka cerita action thriller ataupun cerita ala-ala spy ni, korang boleh tengok cerita The Amateur ni, ada dekat Disney Plus Hotstar.